Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak unboxing aku punya EMS box ni. Dan aku pilih material ABS. Sebab apa aku tak pilih aluminium? Sebab ABS ni lebih ringan lah berbanding dengan aluminium ni. Aluminium berat sikit. Aluminium lebih kurang dalam 5 kilo, 4.5 kilo lebih kurang macam tu lah. So material untuk ABS ni ringan dan tahan lasak juga sebenarnya. Oh, berat lebih kurang dalam 3 kilo rasanya. Dalam 3 kilo. Oh, EMS. Aku beli di Shopee. Ada sale. Harga daripada dalam 200 lebih, aku dapat dalam 170. Macam ada something missing ni. Sebab asal kata dapat cushion belakang ni. Oh, tapi tak ada. Ini aku kena dibalik lah. Tak apa, aku pasang dulu. Oh, mungkin ada dalam ni. Mungkin ada dalam ni. Ya. Lama macam mana ni? Mungkin tak ada kat sini. Aduh. Okey. Okey, ni terbuka ni. Alright. Okey, ada. Okey, so yang ni aku beli, dia dapat sekali dengan dia punya cushion belakang lah. Original EMS. Okey, apa-apa alas dulu. Ya. Oh, dia lock. Alamak, macam mana nak buka tadi? Aduh, ya gila. Okey, faham. Okey. So dia kena tekan dulu lah kat bahagian bawah tu. So ni kunci dia. So dia ada mekanisme untuk lock lah. Jadi kena tekan kat bahagian dulu baru boleh buka. Aku nak lepaskan dia punya mounting dulu. Macam mana ni? Betul ke? Oh, sama juga. So kena tekan juga. Oh, ni lock lah. Dan buka. So kita nak lepaskan benda ni dulu. Ya. Okey, lepas tu kena tolak ke belakang sini. Alright. So dia ada tempat sliding tu So kena tolak ke bawah. Wah, nice juga. Ngam-ngam dengan aku punya rack ni. Top rack.
So dah bagi beberapa washer. Adik. So kena pastikan dia punya ninggam lah sebelum pasang. Sekejap adik, nanti abang nak buat video sekejap adik sekejap saja. Alright, ngam. Semudah ABC untuk pasang dia. Aku ni memang kepala tahu ni. Adakah ni dekat sini? Betul ke? Betul lah kot. Buku manual tak ada. Kita main thumb je lah. Betul kot. Rasanya macam betul. Sebab apa? Betul. Aku tak tahu nampak ke tidak bahagian atas ni. Allah. Aku asalnya nak angkat aluminium juga. Tapi bila aku tengok aluminium ni, dia punya berat dia boleh tahan juga dalam 5 kilo. Jadi aku decide ambil ABS lah kot. ABS ni pun antara yang okey sebenarnya. Yang material yang agak tahan. Okay. So nanti dia akan pegang ni lah. Gaya ni macam kena tengok YouTube kan ni. Tapi rasa macam betul. Rasa. Ya, nanti ni kejap Abang nak buat video kejap dia Start lah. Allahu Akbar. Okey, selesai pasang. Kita nak lock dulu. Centerkan betul-betul. Sembilan kot. 9 8 10. Alright, 10. Okey, ngam. Alamak, sengit sikit. So, kalau korang nak tahu sebenarnya, ada cerita sebenarnya kenapa aku beli
apa dia, crash bar ni. Baru ni aku jatuh senang motor ni. Jatuh bodoh orang kata. Aku boleh lupa nak tongkat. Duk ingat biasa aku berhenti tu aku dah tongkat. Sebab aku dah pandai enjin. So bila enjin dah terpadam, aku punya pemikiran, oh dah tongkat dah ni. Boleh jatuh. Jatuh bodoh. Adalah calar sikit kat bahagian ni. Lepas tu terus mengelupur cari crash bar. Itulah asalnya. Kalau tidak tak terfikir pun nak beli crash bar sebenarnya. Alright. Amatur punya kerja tangan. Okey. Oh, aku kena pakai washer ni. Hayya. Kena tambah washer. Rasa macam okey. Aku kena pakai washer ni. Tak apa, kita try dulu. Alright. Wow, cun. Alright. Wah, handsome. Nice. So, 45 liter. Okay, boleh masuk helmet. Mari kita try. Gam. Tak besar dan tak kecil sangat lah. So, nice. Alright. Okay, nanti kita pasang crash bar pula. Pasal benda ni pun mengah kat. Amatur. Alright, nanti kita sambung lagi. Nice. Okay, aku dah tukar dengan washer baru lah. Jadi washer yang hitam tadi ni sepatutnya dekat belah atas ni. Dia bagi washer hanya 4 sahaja. So bahagian ni aku salah tadi. Untuk bahagian atas. Dan aku tambah dengan washer mesin DIY kat bahagian bawah ni. Okay, itu saja daripada perkongsian daripada aku. Okay, jangan lupa share, like and subscribe. Guys.